Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di tapak ni pembinaan. Rumah ni kita menggunakan tiang siap, tapi tiang siap ni adalah tiang special yang kita tempah lah, nampak macam biasa, empat kali lipat, tapi tiang ni kita tempah. Maksudnya di dalam tiang ni besi ada 4 batang. Maksudnya macam mana tiang kita buat tu sama. Okey, ni rumah ni kembar 2. Ni kita dah siap, kita dah pasang besi link di bahagian ni. Okey, bahagian bawah ni besi link, bawah ni kita dah bubur konkrit. Okey, tiang ni kita kena pastikan di bahagian hujung ni ke hujung dia mesti straight. Okey, kita akan nampak lurus. Okey, tiang bahagian sini dia kena pastikan lurus. Kita akan nampak satu batang. Kita nampak lurus. Dan di bahagian buncu ni pun kita akan nampak lurus. Bila lurus kita akan nampak sebatang saja. Okey, tiang tengah ni dia bergantung kepada bilik lah. Kalau bilik yang ni dia 8 kali 10, maksudnya 2 bilik di bahagian sini lah. Okey, 8 kali 10, tiang 1, 2 dan 3 ni. Okey, ni bilik lah, 8 kali 10. Tapi rumah ni tak besar, dia lebih kurang 16 kali 30. Campur pos lebih kurang dalam 10 kaki, maksudnya 40 lah. 16 kali 40. Apa yang saya nak kongsikan di sini iaitu sudut tiang. Sudut tiang kalau kita dah pasang, dia akan nampak sini lah. Dia akan nampak bahagian sini, kita akan nampak label ni. Dia akan duduk di label, dan di sebelah sini kita akan nampak label. Maksud tiang ni kadang-kadang kita kena cek label lah, supaya dia nampak lurus. Okey, sekian, terima kasih.